rosak kat situ pula. Lori tu, lori hijau. Dekat apa? Persembangan nak naik flyover. Tempat-tempat strategik ni. Apa yang terjuntai tu? Wire apa? Tu terjuntai gitu. Tapi tak sampailah kenderaan. Sebab dia tinggi. Ada pukul 5 lebih. Dia gelap. Cik. Sebelah kiri lebih laju daripada kanan. Oh, stop. Yang kanan mencelok ke tengah, laju-laju padahal tak tengah-tengah laju tu. Ngeri betul. Kenapa lambat ni? Sebelah kanan ni ada buat jalan tu. Kebiasaan belah kanan memang jadi gitu. Ya, patutnya belah kanan yang laju kan. Belah kanan Ha? sebab tu orang dah sampai depan mana situ kiri. Yang belah kiri dia mula masuk. Dia tiga jadi belah kanan ni sedau. Dari situ laju. Lepas tu dia masuk. Dia berhenti. Itulah macam tu lah tak jalan. Tak boleh. Tak boleh tempen. Tapi highway tak ada kata. Ya, bang. Nak beli otak-otak JB tu kat situ. Otak-otak JB Winston tu.
Tak pernah beli kat situ kan? Yang kita pernah beli kat mana dulu? Dekat Kelang dia kan? Kempas dengan abang. Ha? Yalah. Dekat Kelang. Kita beli ke kita hantar barang? Hantar barang. Dulu dah lama dah masa arwah ada. Otak-otak. Keropok leko ada, karipap ada, ayam pandan ada, pepes ada, semua ada. Sata. Dia bukan cakap sata tak? Sata ya. Tapi dia punya ejaan SATAR. Krepit dan biskut pun ada. Wah. Bila-bila beli ni singgah. Ada duit singgah. Otak-otak mentah lah tu. Durian. Tu yang lama. Durian ke kelapa? Tu kelapa. Yang sebelah tu durian. Kalau orang Jawa, durian. Dia cakap durian. Dan durian. Kuih mangan durian. Mangan makan. Wis ubi. Dasmu. Wis ubi apa wis ubi. Wis mangan ubi apa udang. Okey lah. Ni wis ubi. Ni kenapa? Dia orang jauh. Rosak. Dia orang jauh tapi dia ajak ni. Orang jarang cakap Jawa. Dia jauh wes. Kita orang pada sendiri wes ubi. Geramlah Boleh malah nak cikgunya. ajak sekarang. Yelah memang. Kalau juran tak payah. Tahu kan apa. Jauh lah. Jauh ya. Ajar jauh. Wis ubi. Bapa ajar. Sampai kat wes mana. Wes ubi. Malah Orang mana ada cakap Jawa dulu. Tapi orang-orang tua datang kawan rumah cakap Jawa orang dengar. Kalau ngata orang pun orang dengar. Tapi dia tahu orang faham. Dia campur-campur Jawa halus. Tapi mata dia tengok orang. Geng-geng butun apa tu. Tak faham. Kali tanya ada yang dah punya ke belum. Lepas tu buat cakap-cakap dengan lirik orang. Lepas tu senyum-senyum. Aku ada anak lelaki. Cakap Banjar tak tahu. Cakap Jawa je. Cakap Jawa, cakap Inggeris, cakap Cina sikit-sikit. Cakap India dulu je. Kawan India je. Ha? Banjar nak over. Kalau Banjar dia nyanyi. Cakap apa? Cakap Banjar nang lamah lambut. Dia kata cakap apa? Cakap Arab, cakap syurga. Cakap apa? Cakap neraka, cakap apa tu? Cakap Banjar nang lamah lambut. Arwah mak dia cerita. Dia buat lagu lah. Dia dodoi ikan siapa tak? Dia dodoi ikan cucu dia ke? Dia tak tidur.